Kalau kata ada satu perjalanan masyarakat ataupun lokaliti, negeri maupun negara yang mengakui betapa mereka adalah orang yang menjalankan dasar Islam, tapi dalam masa dan fasa yang sama, mereka tidak ada langsung suara untuk menegah kemungkaran. Dan kadang kita bicara berkenaan dengan kemungkaran yang dilakukan oleh orang Islam. Orang tak Islam, kita tak ambil pot, tak kacau pun. Sampai ke tahap ada sambutan kesyirikan yang berlaku, kemudian diminta hadir ataupun disuruh ataupun dibukakan peluang ruang untuk orang Islam turut serta. Maka benda ni adalah satu keadaan yang mana pihak pentadbiran pemerintahan perlu untuk ambil satu ketegasan. Atau benda yang bulan ni antara benda yang sarak jugalah. Satu video tular masyarakat Islam kita berbaju Melayu bersongkok, kemudian nepuk kompang di depan berhala yang dibawa di tengah-tengah jalan untuk sambutan perayaan yang bukan kena-mengena dengan Islam. Bahkan tidak ada pun nuansa budaya dekat situ, anjuran orang Melayu ke tidak. Tapi benda tu ditularkan dan ada dah report yang dibuat. Cumanya kalau benda ni tidak mendapat satu ketegasan yang selayaknya, maka apa yang saya boleh sebutkan di sini adalah letih. Kita duk pulun habaq atas jangan. Dulu kita duk sebut, kata jangan duk ucap sambutan perayaan agama lain. Dia bawa satu naratif, kata boleh. Kita duk abak, kata jangan makan benda syubhah. Bukan kata benda haram lagi, benda syubhah. Kita duk pulun beritahu, nak jaga warak, nak jaga kita punya ibadat supaya tidak bercampur bau. Tapi ada yang pergi makan dekat tempat yang sah-sah, bukan daripada orang Islam. Kalau yang buat tu budak darjah satu, yang buat tu adalah budak baru turun pokok jambu, dia cuma AJK kebersihan darjah 4, sekolah mana ke, BAP lah. Tapi yang ni adalah satu orang yang figura, satu orang yang menjadi teduh rimbun, tempat untuk orang bernaung. Maka dengan modal alas yang demikian, kita tidak boleh meletakkan satu halangan dan hadangan lagi bila ada orang yang di bawah ni nak ikut. Sebab ada contoh tauladan yang dilakukan.